Okay, what's up Bladers? Assalamualaikum. Selamat sejahtera, korang semua sihat ke dalam aman baik. Perkenalkan nama saya Void Ikari Light Super 8. Hari ni kita akan unboxing launcher Beyblade X punya Recon. Walaupun nanti kita nak ajar mod punya Metal Fight. Okay, saya pula ialah Mas Isnerd, Mazisnerd. You know what I'm saying, baby? Yes. Ya, okay, saya teman saja. Walaupun kita bukan nak sebelum tu kita buat apa? Korang kena buat apa? Korang kena subscribe dan apa? Tekan butang like, subscribe, tekan butang notification, komen sekali ya. Nak share? Nak share? Share. Kan kita buka macam pisau ajaib ni. Macam tak jadi dia potong dia. Boleh lah, boleh. Okay, jadi. Alhamdulillah. Beyblade X. Dia Beyblade X ni dia paling apa ni? Paling famous. Paling kuat. Kenapa? Ada saya tulis kat sini ada FX Stylo Sykes. Nama Stylo. Wish, besar okey oi. Ui. Oh, alhamdulillah pergi balik. Panasan saya ni. Kita bagus. Ni Zikan ambil sekejap lah. Oh, boleh je, tak ada masalah. Hari sampai walaupun copy paste pun ni tahu flame NQ ke flame, tapi tahu flame bukan ni. Tak tengok Shopee dulu. Tak tengok TikTok Shop dulu. Shop punya showcase nanti saya akan bagi link. Oh, tunjuk kamera oi. Okey, kita Big West. Oi. Kau ingat Big West? Big West dia memang pusing ke? Macam ni kan. Macam Big West macam ni kan. Let it. Kita lock ni juga. 3 2 1 let it break. Red. Okay, izinkan saya buka ni. Untuk dia buka sebelah Yang ni untuk mod Beyblade X. Beyblade Metal Fight punya launcher. Tengok. Cakap punya orang. Tengok. Tak saja je. Dah lah bro. Tak kau punya Beyblade punya mana stage mana Beyblade kan. Ni macam ni, macam pistol kan. Ni mati punya big launcher ni mati Nanairo mati kan. Multi Nanairo dia warna apa? Warna kuning, dia warna macam ni. Warna hitam. Multiple. Dia mata dia warna banyak warna. Pelangi, dia suka pelangi. Ada Kamex punya launcher. Okay, jap nak tengok cek. Okay. Macam Nikon apa ni apa ni siapa ni? Kamex kan. Kamex X punya launcher kan. Kamex X. Okay, shoot. Jadi apa ni? Kamu beli launcher ni untuk apa? Untuk saya satu ni nak buat untuk mod Metal Fight dengan Beyblade X. Metal Fight ni saya buat mod je. Nice. Tapi macam pistol robot pistol tong. Macam pistol punya caliper letak punya laser kan. Bawa letak laser pun acara macam mana kan. Laser tu macam ni kan. Okey, jap mari kita cek pusingan. Kamu cek pusingan berapa banyak pusingan? 1 2 3. Bukan. Macam ni. Macam mana? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 8 lebih lah macam tu. Single pada Recon. Boleh mod print 3D pun boleh. Tapi mahal sikit lah. Print 3D dia panjang, dia buat sinter panjang. Kalau nak beli pun tapi ada kat TikTok pun ada. Kalau untuk kiri tiger pun ada dia buat. Dah habis ke? Dah habis ke video itu saja. Okay, next punya video Bye. Okay, bye.